bermula iddah, bermula li'an itu yaitu sangkaan suami akan istrinya dengan zina, maka wajib atasnya had, yaitu yaitu 80 dinar, melainkan jika diberikannya 4 orang saksi yang adil akan menyebutkan zinanya itu, maka tiadalah atasnya had atau li'an. Seperti kata laki-laki akan istrinya di hadapan hakim di dalam masjid yang besar, menghadap kepada sekalian jamaah, naik saksi olehku akan Allah Ta'ala bahwasanya aku bersangka akan dia ini dengan zinanya, dan bahwa anaknya itu anak zina, bukan anak daripadaku. Yang li'an. Yang li'an bunuh zihar. Zihar peserupa anggota tubuh roh tu, anggota tubuh inong tu dengan keluarga dia. Nan betul tak fahami. Hana payah ingat makna ni. Uronyo malamnya yang selanjutnya li'an. Li'an tak tuduh inong roh tu dimezina dengan kau. Tuduh inong roh tu mezina dengan kau. Atau sebalik ji, tuduh oleh sirau rino kepada lagu baik dengan tuduhan yang lain. Li'an, tak tuduh inong tu bawa saji inong long kai medina dengan si pulen. Anak yang nayan kan anak lon. Anak zina ji. Maka jika tak tuduh dengan hana bukti, maka jatuh had dia kena mata kena. Dengan beri cambuk 80 ke cambuk. Maka jika tem dan saksi orang yang ada perdra dalam kampung dia. Oh nyo betul. Jing nai Medina, leung nang kala. Dan syarat saksi gekalan kan geu na pernah ya piuh kena normal. Begitu mengkalan baik Medina. Maka awak kalau tak tuntut li'an, ke inong tu, maka inongnya hana halia le situ kita. Nyo anak kita hana halia kita yo. Dandang preh putusan mahkamah hanya yang rada tuduh di inong Medina, itu wajib tak elok mengenal. Tuduh ha. Nyo hak tuduh. Yang malamnya berarti ada tuduh-tuduh. Yang pegang han halia inong tuli. Gara-gara tak lakukan halnya. Tak dihar, tak lian. Ya han halia li. Kepa dah putar alasan peman tuku ena ya. Cibantan. Urang tu mat inong tu ngadu ipa. Dengan alasan draw tu. Saya mana ada pegang alasan go. Tapi jika terjadi tak tuduh inong tu Medina, maka terjadilah hukumnya mbak saya. Hukum had. Hukum cambuk. Sino orang lihat tak tuduh mesti. Hana putusan hakim. Tuduhan dia tidak berlaku. Inongnya hana halia tilik dia. Saya tuduhan palsu dah bah. Mesti contoh ini bantah tuduh ikan tu polsek. Polsek kembalikan gampung. Teruk gampung ke damai-damai, kaki damai. Kurang tetap serumpun dalam dua serumah. Dali. Kepa jalannya yang dah nak tuduh. Menyohan yang hana senang dilek kurang kan cok pilihan yang lain. Cerek. Apa urusan? Kepa tuduhan yang dah bah. Oh untuk minta alasan, kepa alasannya. Kepa alasan yang dah minta. Menyo sering kita dah dengar, menyo tayo agam itu dole inang atau teruk mahkamah orang kampung dia kampung bagi lakon lemah syahwat. Maka ni ron pakai tapi punah sayang mentang kelakon.
Mana bang? Iga nyok pegah je bu. Ha ke kemangat. Nyok bek dah susah ni. Ilung hana galak boleh katnya. Tapi hana nak su boleh. Ya, ni kamu ini dah apa kan kata yang tadi. Kepu menang. Atanya nyan tuduhan yang lebih, nya hai tak buktikan ni tengok. Le tengok hakim yang tengok dah dua yo. Dia dengar perkara yang kedua kan. Hai dah buktikan. Kenapa buktikan yang nak jawab ngahang? Ilong mati. Kan lakon tayong-tayong agama le. Jadi agama di mana menyonya nilai tu pun upaya ajak bagi ciri. Oh, mati han payah. Betul ke perlu? Menteri. Sebab ini kan tujuan yang abah tengok kena kan ya menteri. Sebab ini pasal lah. Hang ketuang le katnya yang ada gedung meo. Ingat jalan paling ubud ipekek tengok agama. Dan kena itu, hai buktikan masa ke hana puan apakah dia dah munggrip beriwo. Dak 2 hari abri hamko ni naik po untuk kapasitas je. Hingga ikut dia, nak cawat, hana nak tu le katnya. Itu orang temle katnya. Kedong. Pura nak berak. Ni ngai kat tengok tu ada ke mana betul. Iron nak sayang katnya. Menyo sayang ni, anak pegahnya malam. Buat tego badan. Nyan ni pegah, kan ret dia muka. Berarti dia yang sempat teruk, payah tak aduk dengan untuk nyan masalah. Dengan dia jadi kah pakai yang putah, pun boleh bercerai. Kalau payah semalai. Mek nak fikir hana, nah lagi. Kamu aib go, ani pegang. Nah pernah sih. Lagi ah. Belum mati. Nyo kamu jalan bau cik tu tap dia. Maka datang ke mah. Berarti dia hana payah teruk ya sidang le tu apa pujut yang sehingga kedro dah sidang. Kita nyoba mak dia putar boleh. Nah itu payah mediasi le anu jangan kering. Dan terjadi lagi anu orang karayo tapi pada. Motor bubut ke saban-saban jualan motor 3-3 ada warna ku bah hati tangga mentang melang. Motor karya anu kan lemah lagi. Jadi nyan salah sabo. Saya udah fikir dia udah ke lah sampai tu ha buat. Apa anu? Barakot. Artinya kurang. Artinya haitin lagi tengok maksud. Maka ji itu dengan tak pahami hukum kan. Waktu kamu hukum, kamu dah jalani. Mesti contoh lian. Tak tuduh isteri berdina. Nyan han halile isteri ro tu kedro tu. Kepa tak tuduh. Dua hari nak pegang. Dan leket mampu jauh daripada hal-hal demikian. Tapi bakal terjadi lagi yo. Hukum bersetubuh sesama jenis. Tapi lu pegang. Mau tanya sehat sama tak ingat gili. Tengok tak mana tapi kroro dua. Mana dua dengan toto gili tu. Mau ada pakai basahan. Kepa semua setubuh orangnya sama jenis. Kiban he. Tapi karena nah bahkan mana kini tingkatnya bangai urang tapi hidup tak kini dia Allah orang yang paling raya dosa adanya orang yang peserupa-rupa rom suragang peserupa kino urinong peserupa kagang tak ingat dia buat tubuh roh tu sang hero punya pelupa kino gili 3 biji kau mudep nah yang tengah gelanan Allah Ta'ala. Manusia mendosa, manusia orang yang melakukan dosa, wadah tengah kena dosa dia. Siat. Maka ji geyu sembahyang tahajud selepas daripada tengah. Faham tak jaga tengah pray daripada dosa benar. Dikun legop hana tu tayo takkan gegop hana. Ata gop hana tercok. Gop hana cok ata ke dicok ada dia mursan gop kena gop tengah jaga.
Yang boleh tengok 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 Hana Musa dengan Siti Musa. Jaga daripada tengok geleng Leo. Maka disunatkan tahajud, berdoa kepada Allah. Baik aja. Wah kurang dia kan jaga tengok. Tahajud je. Dia tahajud tu baru main bawah tu. Kan mesti di lihat tahajud main bawah dia kaji ke. Nyopai kurang dia orang tahajud. Engkau pai kurang bunga. Pai kurang Malam. Malam. Pola pandang. Lihat insya pola pandai. Kan? Kurang kan tengok. Kan jaga. Kaji omon di sembahyang, anda mandai nonton TV. Pai mau kurang. Tahajud dia. Nanti sepertiga malam dia. Kenapa ya? Dia ada kejar sepertiga malam kan bantai kan? Sini buka bantai kamu yang buat. Kok bantai? Bukan ada boleh bang? Ibu bantai je. Bantai dua ya. Lepas aku pergi. Kau ni lemah ya, kau trek. Kau trek kan lemah ya. Pergi bantai. Anak berdoa. Di bantai pergi. Oh, pergi. Hantu belut dia kan? Tak tepu aja jaga. Nak tengok lagi tengok dengar suara. Kalan. Tak duri dalam suara. Jangan sampai ya dan semua. Mata anak dah belut tengok. Mata anak dah belut. Yang pegang habarnya nanti. Saya juga. Hanum ganggu tengok tengok. Yang jaga hati. Kemangat you pegawai memang bantai memang tak jaga. Hana jaga roh dah dua ate tak tepuan naik pegawai. Jaga. Tak teh. Yo. Mojo kamu ya buat hana ubahnya, hana bejo. Bantai tu lukisan pulau tu na. Peh mulu pegawai boleh ber. Pegawai boleh. Tak budak boleh. Hantam tiro di dah. Ada yang mangang kelawet gitu.